lah daripada kota Madinah. Saya dekat sini dekat tak sampai seminggu, dalam 4 hari ke 5 hari daripada Mekah. Dan cuaca tak, kira saya tak pakai sweater. Cuma hari ni saya baru start pakai sweater balik. Bila cek rupanya minggu ni nak masuk minggu depan lah, dia akan start untuk sejuk balik. Ingat lah, macam saya pernah beritahu, bulan 12, bulan 1 adalah peak. Tapi weather dekat Saudi ni dia pelik sih. Kadang-kadang dia main sejuk teruk, lepas tu tiba-tiba dia hilang sejuk, lepas tu dia main balik sejuk. Jadi kalau siapa main dalam bulan 1, bulan 12 dah lepas dah. Bulan 2 boleh lagi lah bawa sweater. Bulan 1, bulan 2 boleh consider kata sejuk lagi. 3 baru dia hujung-hujung sejuk. Macam saya tahun lepas, bulan Ramadan, bulan 3 kan, masih juga bawa prepare sweater. Dia tak sejuk, just macam cuaca dia just nice. Jadi moga manfaat. Jaga kesihatan, jaga pemakanan, prepare kelengkapan untuk siapa yang nak main umrah. Okay, jangan lupa like, komen dan share.